Membohong tak habis-habis. Hei, Budi Madani konon. Hei! Pejam celik dah hampir sebulan sejak pelaksanaan Budi 95 oleh Kerajaan Madani bagi memanfaatkan warga negara Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas dan memiliki lesen memandu yang masih aktif menikmati manfaat subsidi minyak RON 95. Tapi dalam tempoh tu juga macam-macam ragam kita dapat lihat. Ada yang sangat bersyukur dan berterima kasih, tak kurang hebat juga dengan yang mengkritik. Kaki kondem, tak puas hati ni semua. 1001 kisah. Ada yang kita boleh percaya, tapi banyak juga yang kita tak boleh percaya. Contoh macam satu video yang tular baru-baru ni melibatkan seorang pengguna yang mempersoalkan dan memaki hamun kerajaan sebab kononnya dia tak dapat subsidi Budi 95 meskipun dia warga negara Malaysia. Membohong tak habis-habis. Hei, Budi Madani konon. Hei! Alright, approve. Dia tulis approve. Okay, dia tulis approve. Lepas tu abang Biju angkat nozzle. Dia tulis okay. Pasal apa? I thought ni memang pakai minyak di sini. Sedangkan hakikatnya nozzle yang diangkat dalam video tu terang-terangan berwarna hitam dan digunakan untuk isi minyak diesel. Kalau diesel, dia seharusnya memohon subsidi bersasar menggunakan sistem flip card. Kalau Budi 95 ni hanya untuk RON 95. Bila dah kantoi, barulah sibuk-sibuk dia nak cakap itu semua hanya wayang drama yang cuba dibuat atas dasar nak bergurau. Bagaimanapun hasil semakan juga mendapati bahawa pengguna tersebut merupakan seorang penjawat awam yang bertugas sebagai polis trafik. Inilah salah satu contoh penjawat awam yang bekerja dengan kerajaan tapi suka memaki dan menghentam kerajaan membuta tuli. Kalau kritik benda betul, boleh faham lagi. Tapi benda yang fitnah, bukankah itu semua sifat-sifat tercela yang diajar tak lain tak bukan dari puak pembangkang selama ni? Sebenarnya, Budi 95 ni dah mula menunjukkan kesan positifnya. Masakan tidak? Selama ni macam-macam cara kerajaan buat untuk nak cekup penyelundup petrol ni semua. Malah, boleh dikatakan berjuta modal dah habis. Contohnya, untuk pasang CCTV, rotate penguat kuasa, tetapkan undang-undang dan lain-lain untuk mengekang masalah ketirisan minyak. Tapi semuanya nyata tak memberi kesan langsung dan tak keterlaluan untuk dikatakan gagal. Hanya dengan pelaksanaan Budi 95 ni, akhirnya kita dah berjaya detect 80 orang suspek yang menjadi penyeludup kepada minyak petrol ni semua setakat ni. Siap wajah, nombor IC, nombor telefon dan alamat rumah lagi Inilah orang katakan sebagai the power of data. Malah, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican juga mengesahkan bahawa 300 liter Budi 95 tu banyak yang habis digunakan di negeri-negeri sempadan. Ke mana semuanya pergi tu? Ini baru sebulan pelaksanaannya. Lepas ni mungkin lebih banyak yang bakal kita dapat rasakan dengan adanya Budi 95 ni kan? Tak percaya? Sama-samalah kita nantikan.